Bagi kami hari ini, aktiviti hari ini sangatlah seronok sebab kami dapat belajar banyak benda macam asas-asas untuk selamatkan orang ataupun banyak lagi. Jadi sebenarnya masuk dalam air tu tak adalah seseram mana pun. Kalau hampa takut, kita boleh lawan lah ketakutan tu. Boleh cubalah untuk selamatkan orang, menjadi berguna lah, jadi insan yang berguna. Seronok lah so far. CPR pun kita orang belajar dan memang simple lah. InsyaAllah boleh buat lah untuk nanti. Jadi kami berharap untuk Persatuan Perwira ni untuk adakan lebih banyak program pada masa hadapan. Terima kasih. Program hari ni sangat baik, sangat best. Abang Fiji semua baik. So apa yang kita buat hari ni? Hari ni kita orang buat ada aktiviti CPR, ada kaedah untuk menyelamatkan orang ketika berlaku banjir dan banyak lagi. Dan banyak lagi tu adalah di dalam kolam renang. Kolam renang time banjir apa semua, kita dapat belajar kat sini. Coach Best. Coach Best. Kat sini kita dapat belajar cara selamat mangsa dalam keadaan lemas. So banyak contohnya guna dengan tali, peralatan lain, baju ke, banyaklah. Dan selain itu, so saya harap program ni akan dapat ditekankan dan akan mendapat sambutan baik daripada orang ramai dan orang ramai perlu tahu tentang program ni. So sekian daripada kami. Assalamualaikum.